Dia cakap malam tadi aku tengah buat assignment. Aku buat assignment. Lepas tu aku nampak ada kelibat perempuan hitam dekat penjuru bilik kita. Tapi aku abaikan je, aku tak buat apa-apa. Bila time nak makan tengah hari, mak dengan ayah si Aina ni baru perasan yang diorang tu tak ada tau dekat kawasan blok Perindu ni. Pernah tak korang bayangkan siang hari UiTM nampak cantik dan tenang, tapi bila malam ada benda lain yang mula menampakkan diri? Dari tasik Tun Fatimah UiTM Lendu, kelibat hitam menari perlahan di tepi tasik sampai buat pelajar terkaku tak berani menoleh. Dan lebih seram, tahun 1992, di Perindu 4 UiTM Shah Alam, budak-budak hilang hampir seharian. Bukan diculik, tapi seolah-olah pandangan mereka ditutup oleh makhluk halus. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram UiTM paling menakutkan bahagian 5. Disclaimer, video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan perkongsian cerita rakyat dan kisah pengalaman individu sahaja. Semua kisah yang diceritakan adalah berdasarkan perkongsian peribadi sumber asal, bukan kenyataan rasmi atau fakta yang disahkan oleh mana-mana pihak. Video ini tidak berniat mencemarkan nama baik mana-mana institusi, individu atau organisasi dan tidak mewakili pandangan rasmi universiti. Sebarang persamaan nama, tempat atau kejadian adalah sekadar rujukan cerita. Nombor 5. Cik Ponti di atas bumbung college. Menerusi YouTube Afifi Musleh, Yun menceritakan pengalaman kisah seram yang dialaminya waktu dia baru sahaja berpindah ke UiTM. Masa tu minggu orientasi jadi penuh dengan aktiviti dari subuh sampai tengah malam dan kebetulan kaki dia dah cedera lama. Tapi bila kena jalan naik bukit masa orientasi, sakitnya sampai bengkak dan krem. Dia bagi tahu Kak Fizi, "Kak, kaki saya ni memang tak boleh." Kak Fizi membalas, "Tak apa, ikut rombongan orang sakit." Dia dapat rawatan, tapi bila nak balik ke college, semua orang balik sendiri. College itu jauh, kena naik tangga tinggi dan dia terpaksa naik berseorangan. Dan waktu itu, dia rasa macam ada sesuatu sedang memerhati. Sepanjang aku naik tu, aku dah mula rasa ada benda memerhati aku. Tajam lah. Leher aku ni memang meremang habis lah. Lehernya meremang, jantung berdegup kencang. Dia hanya tunduk ke bawah dan bila sampai bilik, terus kunci pintu lalu baring berehat. Tak lama selepas itu, roommate-nya masuk berpeluh dan cemas. "Weh, kau okey ke?" tanyanya. Roommate-nya menjawab, "Kau masuk bilik tadi, tak nampak ke? Ada Cik Ponti atas bumbung. Tengok semua orang masuk blok ni." Dia mula rasa takut. Malam tu roommate-nya cerita yang dia ternampak kelibat perempuan hitam di penjuru bilik. Esoknya mereka tidur di bilik kawan dan lepas 3 hari barulah berani balik tidur semula di bilik sambil pasang ayat kursi dan yasin. Selepas 2 malam, gangguan pun hilang. Tapi dia tahu Cik Ponti tu mungkin masih memerhati dari atas bumbung. Dia cakap malam tadi aku tengah buat assignment. Aku buat assignment. Lepas tu aku nampak ada kelibat perempuan hitam dekat penjuru bilik kita. Tapi aku abaikan je, aku tak buat apa-apa. Nombor 4. Perempuan tanpa wajah di tandas UiTM Machang. Menurut video TikTok Nini Salina, Kak Sa menceritakan pengalaman kisah seram yang dialaminya pada tahun 2010 di UiTM Machang. Waktu itu, dia pelajar Information Management semester 3 dan tinggal di blok DO5 tingkat 4. Tapi sebab study week, dia dan kawan-kawan menumpang di blok DO3 tingkat 3. Malam kejadian jam pukul 10 malam dan semua dah tidur awal dan tepat jam 3 pagi, Kak Sa terjaga apabila Mimi kejut. "Sa, jom pergi tandas." Dengan mata separuh pejam, mereka berdua keluar. Ju ditinggalkan kerana tak bangun. Tandas jauh tapi pelik. Bunyi orang berbual sangat kuat kedengaran dari dalam tandas. Masa Kak Sa buka pintu bilik ni untuk dia orang tubik nak pergi tandas, Kak Sa dengan sain-sain dia memang dapat dengar ada suara orang duduk-duduk tengah buah dekat tandas. "Ramai nak pergi tandas ke?" bisik Kak Sa dalam hati. Bila sampai, Mimi berdiri kaku depan kubikel. Di situ ada 2 orang perempuan. Seorang sedang menggosok gigi dan seorang lagi sedang mencuci muka. Kak Sa cuba tegur, "Mimi, demo tunggu gapo?" Tiba-tiba Mimi menjerit, "Sa, bukan orang tu Sa."
Kak Sa terus meremang bulu romanya. Mimi terus menarik tangan Kak Sa berlari lintang pukang balik ke bilik. Sebaik masuk saja ke bilik mereka, nampak Ju duduk atas katil. Bak pola Sekmo tinggal aku seorang lama. Esoknya disiasat, rupanya pelajar yang disangka itu tak balik bilik 3 hari. Sejak malam itu, tak ada siapa berani ke tandas seorang diri. Sebabnya dia orang terkejut tengok Ju duduk selo atas katil dalam keadaan senyap. Dia orang expect Ju ni macam kena rasuk ke gapo ke. Nombor 3. Sesat ke kolej berhantu UiTM Jengka. Menerusi kisah yang diceritakan oleh follower Top 5 Malaysia, Riz iaitu bekas pelajar alumni UiTM Jengka Pahang pada tahun 2018. Semasa dia masih pelajar degree di UiTM Jengka Pahang dan memegang jawatan JPK College Mat Kilau 2, malam itu mereka habis mesyuarat JPK seperti biasa. Tapi entah kenapa, sebaik saja melangkah keluar daripada bilik mesyuarat, dadanya terasa sempit, seolah ada benda yang mengikutinya dari belakang. Sewaktu balik ke bilik, bahu dia tiba-tiba rasa sakit macam ada tangan tekan kuat-kuat. Awi hanya gelak kecil. Riz, jangan cakap ada benda ikut kau, sudahlah. Tak lama selepas itu, Zack dan Awi keluar ke koperasi dan hanya tinggal Riz berdua dengan Amirul. Dan waktu Riz mahu mengambil ubat Yoko-Yoko di Kolej Mat Kilau 1, tiba-tiba langkahnya terhenti di hadapan sebuah bilik kayu usang. Sebaik sedar, dia mendapati dirinya bukan lagi di Kolej Mat Kilau, tetapi dia berada di Kolej Datuk Bahaman, kolej yang lama dah tak dihuni. Pintu tak ada tombol, tingkap rosak dan suasana sunyi. Tak lama, telefon bimbitnya tiba-tiba mati dan bila Riz jerit meminta tolong, almari, meja, katil semua bergegar. Dan bila dia pusing ke belakang, dia nampak 7 lembaga hitam berambut panjang tak ada muka sedang berdiri memperhatikannya. Saat itulah dia merasakan dunianya terasa gelap. Nombor 2. Budak-budak Perindu 4 yang disorok makhluk halus. Menurut YouTube UiTM Shah Alam, Aina ingin berkongsikan kisah seram yang dialaminya di UiTM Shah Alam yang dahulunya ia dikenali sebagai ITM. Kejadian berlaku pada tahun 1992 dan waktu itu Aina darjah 1 dan dia tinggal di Kolej Perindu 4 di bahagian rumah staf. Ayahnya merupakan pensyarah ITM manakala ibunya seorang guru di Petaling Jaya. Pagi itu, sekitar jam 9 pagi, mereka baru pulang dari kampung. Aina, dua adiknya Ashraf dan Hafiz bersama dua anak jiran iaitu Ikin dan Tika turun bermain di bawah blok. Jangan jauh-jauh, pesan Mak Aina. Aina angguk, tapi itulah kali terakhir mereka nampak budak-budak itu. Masuk sahaja waktu tengah hari, mereka hilang. Seluruh perindu dicari dan bilik pelajar juga kosong. Bila time nak makan tengah hari, mak dengan ayah si Aina ni baru perasan yang diorang tu tak ada tau dekat kawasan blok Perindu ni. Tangki air, longkang, tiada sesiapa. Waktu polis dipanggil unit K9 dikerahkan. Sementara itu, menurut Aina, mereka hanya bermain dari bukit kecil ke padang hingga ke stadium UiTM. Mereka makan mi goreng dan kuih di tempat duduk penonton, kemudian mandi di kolam. Masalahnya, tiada kolam di stadium UiTM dan menjelang maghrib, tiba-tiba adik Hafiz menangis. Ada anjing menyalak. Tak lama kedengaran, anjing K9 menyalak tepat di tiang gol. Di tempat yang sama, ibu ayah Aina tak nampak apa-apa. Jam 10 malam, budak-budak itu muncul di bawah blok dengan perasaan keliru. Dan bila polis tanya, kamu dari mana? Mereka hanya diam. Jadi sebenarnya mereka tak hilang, tapi mungkin pandangan ibu bapanya ditutup. Tu sebenarnya diorang tak hilang, diorang ada di tempat yang sama, tapi berkemungkinan pandangan mak bapa Aina ditutup supaya tak nampak Aina ni berada dekat situ. Sedangkan Aina memang ada dekat situ, ada dekat blok, ada dekat stadium. Persoalannya, ke mana sebenarnya mereka pergi selama hampir seharian itu? Nombor 1. Kelibat menari di Tasik Tun Fatimah di UiTM Lendu. Menerusi TikTok, seram ke tidak, Anwar Kil menceritakan pengalaman yang dia alami sekitar tahun 2011. Lepas habis SPM, dia sambung asasi TESOL di UiTM Lendu. Masa itu, dia duduk di Kolej Kasturi dan menurutnya, UiTM Lendu itu sangat cantik tapi keras. Di situ ada satu tasik besar yang dipanggil Tasik Tun Fatimah dengan jambatan di tengah. Kalau balik dari dataran keris ke kolej, memang kena lalu kawasan tasik itu. Dan pada suatu malam, lepas satu program lebih kurang pukul 11 lebih, angin kuat dan suasana sunyi sepi. Waktu dia turun tangga bersama dua orang kawannya, tiba-tiba dia ternampak satu kelibat jari panjang dan badan siluet hitam sedang menari di tepi tasik. Kalau ada orang nak praktis ke apa semua, mesti ada orang lain. Dia seorang kat situ. Seorang? Seorang. Pakai kostum? Full set?
Tak, Menari. dia nampak siluet. Semua benda yang aku nampak je siluet. Gerakan perlahan seperti sedang menari tarian tradisional dan Anwar bisik kepada kawannya, "Korang nampak tak tu?" Kawannya menjawab perlahan, "Anwar, jom jalan." Mereka terus berjalan laju beredar dari situ. Tak lama selepas itu, dekat kolej pula. Menurut Anwar, dia kerap mendengar bunyi orang mandi beramai-ramai di dalam tandas sekitar pukul 1 hingga 2 pagi. Air macam mengalir dan suara macam ada orang. Jadi dia beranikan diri untuk masuk. Dan apa yang pelik ialah semua pintu terbuka, lantai pula kering dan tak ada sesiapa di dalam. Sejak malam itu, dia percaya satu benda. Di UiTM Lendu, bukan semua yang kita nampak adalah manusia. Pintu toilet semua terbuka. Pintu bilik mandi, dia ada toilet berak punya dengan mandi punya kan. So aku tengok semua terbuka. Memang baru je dengan mandi. Masuk ke toilet tak ada. Daripada kolej ke tandas, daripada tasik hingga ke blok lama yang ditinggalkan, semua kisah ini berkongsi satu persamaan. Manusia tak pernah benar-benar bersendirian. Ada yang diperhatikan dari atas bumbung, ada yang terserempak wajah tanpa rupa, ada yang disesatkan ke tempat yang bukan bilik manusia, dan ada yang disorot seharian tanpa sedar. Di UiTM, siang mungkin milik kita, tapi bila malam menjelma, ada mata lain yang memerhati dalam diam. Jom komen antara kelima-lima kisah seram ini yang manakah paling menakutkan. Komen juga pengalaman anda dan idea video seterusnya.